Allah Subhanahu wa taala kata, dan telah kami jadi akan malam dan siang itu dua alamat ataupun dua tanda yang menunjuk atas kekuasaan kami. Kita dah hidup berapa puluh tahun dah umur kita Tuhan bagi ni, 50, 60, 70 umur kita lah ni. Duk tengok siang malam ni tak tahu berapa kali lah. Ni dengan umur yang Tuhan bagi kat kita ni, kita duk tengok siang malam ni, daripada kita cerdik-cerdik tahu kata yang ni siang, yang ni malam ni, sampai ke malam ni berapa ribu kali dah kita tengok siang malam. Allah bagi tahu kat kita, Allah bagi jadi siang jadi malam ni, ini tanda kebesaran Allah. Bukan saja jadi, bukan kata main 6.30, 7 dia nak main malam, esok dia nak main 5.30, dia nak main 4, nak main siang. Bukan itu saja, tetapi di sebalik kejadian malam dan siang itu ada message yang Allah Subhanahu wa taala nak bagi kat kita. Famahawna ayatal lail wa ja'alna ayatan nahar mubsirah. Maka kami hapus akan cerah sehingga menjadi malam yang kelam.